Ayah dah tak kenal orang sekeliling, tapi anak masih cuba buatkan dokumen hibah. Kononnya untuk mudahkan urusan. Niatnya mungkin baik, tetapi caranya salah. Masih ramai orang yang tak faham dalam Islam dan juga undang-undang, orang yang hilang keupayaan mental, uzur dan juga yang tak faham apa yang ditentangan tidak sah untuk membuat hibah. Sebab syarat utama untuk buat hibah mestilah secara sukarela dan kesedaran penuh daripada pemilik harta hibah itu sendiri. Dalam banyak kes, bila waris lain mula pertikaikan, barulah semuanya terbongkar. Rupa-rupanya, masa ayah tanda tangan dokumen tu, ayah dah tak sedar sepenuhnya, dah tak faham pun apa yang dia setuju. Ada yang masa tu ayah terlantar dekat hospital, doktor dah catatkan tidak stabil mental. Tapi anak teruskan juga sebab fikir asal sempat buat hibah senang urusan nanti. Hakikatnya hibah begitu tak akan diterima di mahkamah. Sebab syarat utama hibah ialah keikhlasan dan juga kesedaran penuh daripada pemilik harta itu sendiri. Akhirnya, bila kes dibawa ke mahkamah, hibah tu ditolak. Dokumen yang diharap jadi bukti kasih bertukar jadi punca pergaduhan. Waris mulalah salah menyalah, adik-beradik tak bertegur dan keluarga berpecah hanya kerana satu tanda tangan yang dibuat waktu ayah sudah uzur. Kalau kita sayang ayah, kita bantu ayah dari awal. Jangan tunggu sampai ayah tak mampu lagi buat keputusan. Hibah bukan sekadar borang tanda tangan, tapi hibah merupakan satu akad amanah yang mesti lahir daripada hati yang sedar. Rancang awal. Tanya dulu sebelum hibah. Hubungi kami untuk semak kesesuaian hibah kepada anda secara percuma. Anda keliru, kami bantu.